Assalamualaikum. Okey, lah ni Nabila ada dekat pada tembok Dekat pada tembok kita ada bangunan baru saja siap. Ni pun tengah tunggu CF lagi tengah tunggu CCC lagi. Saya expected CCC mungkin dalam lebih kurang bulan 12 atau bulan 1. Okey, tanah lebih kurang 1 ekar lebih. Okey, ni bahagian tepi bangunan. Sini kita ada lebih kurang macam rumah sampah lah kot lebih kurang kan. Lepas tu ada tanah tepi ni. Okay. So kita ada tiga lot di sini dah. 3 lot di sini. Kita ada roller shutter depan dengan alik tepi. Jom kita tengok dalam. Saya keliling bangunan dulu dah. Okay, ni memang baru siap dah. Baru siap je. Ni kawasan ni memang kita boleh pusing keseluruhan bangunan dah. Okay, ni dari belakang. Kita ada taki. Dari belakang, lepas tu kita ada roller shutter dah. Roller shutter dekat belakang. Ada 3 roller shutter. Tepi bangunan tu pun kita boleh keliling lah ni kiranya. So, kalau misalnya kita ada lori, trailer mungkin tak lepas lah. Kalau ada lori 12 tan ke apa, insyaAllah tak ada masalah dah. Okay, jom kita tengok dalam pula. Okay, di bahagian depan kita ada office. Office bahagian depan dah siap renovated, siap ada rasa marble ke tile ya. And then kita ada 2 office partition sini. Okay, so ni adalah bahagian connecting lah. Kita ada pintu connecting daripada office ke warehouse. Tu roller shutter belakang, roller shutter tepi dah. Ni roller shutter daripada depan lah. So yang ni kita buat 1 tingkat sahaja untuk office. Kalau lah let's say nanti customer nak renovate, nak buat naik so lagi tangga pun tak ada masalah. So tingkat lagi pun tak ada masalah lah. Cuma kita buat so je dulu. Okay. And then ni keseluruhan lah bangunannya. Ini untuk 1 lot. Kita ada 2 lot lagi dengan sizing yang sama. Okay, so ni bahagian bilik air yang kita attach dengan warehouse lah. Okay, attach dengan warehouse. Ni view warehouse lah daripada depan bangunan. Ni bilik air untuk bahagian office. Dah fully kira comel lah. Dekat bahagian bilik pun dah ada siap dah. Dah ada siap cermin apa semua. Okey, jadi untuk setiap layout ni dia sama je macam first video Nabila hantar tadi. Okey, ni bahagian depan dia lah. Kita ada 3 lot dah. Okey, so sekiranya berminat nak tengok unit dekat dalam boleh kontak saya Nabila Nazari. Bye.